Orang selalu bercakap duit boleh cari, kesihatan tak boleh cari kat mana-mana, tak boleh beli dekat mana-mana. Tapi ada duit, ada kesihatan, alhamdulillah. Ada berkat, alhamdulillah. Kalau kesihatan tak elok, duit tak ada, macam mana nak cari duit? Boleh pakai ke lagi kata-kata tu? Bila sihat, tak ada kerja. Kalau malas, orang bising. Bila sakit, tak ada duit, pun orang bising. Cakap malas, cakap boleh lagi tu, boleh lagi ni. Tapi orang tahu tak apa sebenarnya yang kita lalui?